Aku pulang. Manalah budak-budak ni? Tak sampai entah tidak. Hari dah makin lewat. Allah! Tu macam budak-budak ni. Ke siapa tu? Tak pernah nampak, macam pernah nampak. Itu siapa? Anak ayah! Hai, Assalamualaikum ayah. Ros, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Macam mana perjalanan tadi, okey? Okey je. Kakak. Fitri. Sihat? Oh, anak ayah. Ini penat. Jom. Ya, masuk. Okey, makan dalam penat ya? Masuk cepat. Ayah, mak kat mana ayah? Ada mak kamu tengah sakit. Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nasib. Tu dalam bilik tu. Cuba tengok mak tu. Mak. Masya Allah, Mak. Kamu tadi macam ni, Mak. Mak, bangunlah. Adik nak mak lagi. Tolonglah, Mak. Mak, bangunlah Mak. Kita orang sanggup buat apa saja untuk Mak. Betul apa saja? Jom teman Mak kemas rumah. Mak! Oh my gosh! Mak! Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan aku terima kasih ya Allah. Mak ni terkejut tadi. Adik ingat mak betul-betul sakit. Nasib baik mak tipu kita orang je. Mak ni buat adik takut lah. Ya Allah Mak, tolonglah jangan buat macam ni lagi. Fitri sampai tinggal kerja-kerja Fitri, meeting Fitri dekat KL tu sebab Mak tau. Tolonglah jangan buat macam ni lagi. Risau kita orang. Itulah orang dah suruh balik, korang tak nak balik. Kasihan dia loh. Sana kau buat.